Hai penunggu di Bukit Putus. Kalau kau betul berada di sini, kau tunjukkanlah diri kau. Belakang awak. Banduan. Kubur Cina bang. Belah mana tu? Belah mana Bagong? Kubur Cina? Kubur Cina saya bagi paus. Macam mana? Dia suruh main kat Bukit Cina. Dekat kubur Cina. Dia nak bagi paus. Maaf lah. Bab tanah kuburan ni kita takkan main lah. Ada kubur Cina tak dekat sana? Dekat area tempat saya tak tahulah bang. Saya bukan orang sini bang. Nanti bang. Saya bukan cakap besar lah. Saya akan pergi jugalah. Dulu pun saya pernah rajin juga buat kat area-area kubur lama ni. Tapi kadang dia orang bising. Tak boleh buat dekat area-area tanah perkuburan ni. Memang dia orang tak bagi kita buat sana. Dekat area mana tu bang? Abang duduk mana? Nanti abang PM nombor bang. Mana tahu abang ada tempat selain kubur Cina kan? Mana tahu abang ada tempat kan? Betul kan? Betul tu. Jadi keramat nanti betul. Sebab dulu bang, sebab kita dulu live menggunakan muka buku dengan Bigo. Jadi sekarang ada media sosial iaitu TT ni. Jadi banyak sangat apa panggil? Saya di sini. Banyak host yang live lah. Yang ni jadi saya pernah bang dulu buat dekat live dekat kubur lah. Banyak saya kena kencam lah. Kencam dengan netizen apa semua lah kan. Apa yang dia cakap pun betul lah. Melainkan kubur tu memang dah lama lah ditinggalkan beratus tahun ke. Tapi sebelum kita masuk, kena minta dululah izin pada ketua kampung ke apa benda kan. Kita nak buat satu explore ekspedisi kan. Okey, baik Lin, baik. Tidak suka. Ya, aku memang tak suka. Sebab kau cakap kat sini ada ni kan. Ada orang baling kayu. Oh, kalau bubur Cina memang haru banyak siapa bang? Oh, betul. Hakim. Hadir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sorry aku tak ni. Guys, aku dah dapat merasai dia punya aura dia. Hakim. Kita dah merasai dia punya aura dia. Korang kejap Hadir. Kita menggunakan EMF. Diberkati.
Saya yang rasa pun ni jalan banyak mistik. Memang bang, ini jalan kalau abang pernah dengar, ini jalan lama Bukit Putus bang, Kuala Pilah. Okey, dia ni okey, dia dah rasa kau kat mana? Wujud. Oi, kuat oh. Bagi coba pergi Jawa bang. Weh, kuat ni. Allahu Akbar. Oh. Hai. Kita belah sini. Weh, kuat aura dia. Okey. Sini turun Okey, sini naik. Dekat pokok pisang. Hadir. Perhatikan kami. Terima kasih Abang Sikat, terima kasih. Terima kasih Lan, terima kasih Lan Samurai. Korang bagi bagi tapping korang, bagi share korang 19 mata memandang ni. Awal lagi ni kan, awal lagi. Bolehkan naikkan lagi view saya tak? Hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya jin. Assalamualaikum ya roh. Assalamualaikum ya jasad. Assalamualaikum ya kadam. Kau hadir kau. Hadir. Ujian. Korang tengok sini dia punya merah ke lain macam Okey, kita tengok sebelah sini pula. Kita tengok sebelah sini. Ini orang besar. This one. Punya orang bersyul. Apa benda tu? Yang mana? Tengok. Tu apa ni? Mana ada? Pokok depan. Okey, korang tengok pokok ni. Pokok depan ni Kak, korang tengok pokok ni. Korang tengok kat pokok ni. Ada tak? Korang tengok ni, kat pokok ni saya slow kan. Okey korang tengok. Sekejap Saya lagi. tidak boleh bercakap. Sekejap lagi ada orang screenshot Okey, korang tengok kat sini. Ni ke apa? Besar tu apa benda tu? Ada tak? Tak ada pula kat sini. Apa tu? Itu lah betul. Apa Okey, kita akan melepasi. Kita akan jumpa seekor tujuh. Darah. Darah. Tidak. Menangis. Inilah salah satu seekor yang kebanyakan kereta terjunam, bas terjunam dalam ni. Sekejap matikan sikit lampu. Oi,
InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih. Alamak, aku kena ban lah. Kejap, Tak kena notis ni tidak jelas. Saya masih tidak pasti mengapa. 10 minit je. Ha. Give je. Tak boleh bagi. Give tak boleh bagi. Tiffany. Ni saya ikut 7 je yang. Belum, ni saya ikut 6. Kau 6 Kiri sikit bah. Kiri sikit, jap. Ikut darah je tu. Apa ikut? Lah, korang lampu okey tak korang? Okey korang? Ha, kena dia sebut sirap betul-betul. Aku tutup benda ni lah. Bahaya lah dia sebut benda ni. Korang mata 29 mata memandang ni. Kasih share ramai-ramai korang. Mata boleh lah. Iyalah. Kamu apa ya? Mana? Tak je boy. Oh, dia tak bagi cakap Kenapa ni? Apa okey tak? Okey. Kamu nampak ni ya? Kena pokok lah. Pisang. Oh. Dah sudah tutup. Apa? Nek. Tak apa. Pit, kat sebelah kau ada siapa Pit? Kat sebelah abang pun ada. Tengok korang Ada kat sebelah nampak. Ada kat sana. Gajah. Dari mana? Tepi. Ada di langkau ni kita kan. Aiman, sebelah kau ada orang ikut Aiman. Ikut. Sabar. Yang, buat lagi sekali apa yang ikut bantuan ni. Sekejap, terima kasih. Sebelah saya tak ada ke? Sebelah saya tak ada. Alah. Bunyi gajah kuat tu. Ya, ada 2 orang. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Belakang ni. Ada bertiga. Betul. 10 minit. Kejap. Ni ah, tik. Mahal tingginya orang ni. Kali. Mahal tinggi betul orangnya. Hati-hati banyak tu. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Saya tak boleh bahas. Sorry.
Nah, jom. Jom. Ni jalan dulu. Korang dia jalan. Jalan dulu. Kena B bang, kena B. Selama 10 minit. 5 minit lagi tinggal. Nak korang. Korang hijau korang. Rezeki, sabar-sabar. Terima kasih yang kongsi rezeki Sebab tadi saya punya ghost ball cakap dia cakap sirap. Sirap dengan jelas kan. Itu yang kena tu. Tu siapa kat belakang tu? Abang Korea. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. La khalwa wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam surau pun kau tak nak turun. Oh, woi. Apa ni? Mitos dalam dia apa jalan ni bang? Okey. Jalan ni iaitu jalan lama Bukit Putus Sebelumnya jalan baru Seremban ke Kuala Pilah. Jalan ni terawal jalan ni. Yang dari mana? Dari Seremban nak pergi KL. Dari KL nak ke Seremban, nak pergi Kuala Pilah. Ni bang jalan dia. Jalan ni selekor dia ada 33 selekor. Jadi kisah di Jalan Bukit Putus ni iaitu mengisahkan Tok Paroi. Tok Paroi iaitu rimau jadian lah, dikisah di sinilah. Tapi bang, kebanyakan jalan Bukit Putus ni yang paling popular lah, yang paling popular pada zaman dulu dikatakan penampakan keranda berjalan, dipikul orang lah berjalan macam ni lah. Area-area ni penampakan susuk wanita. Tapi betul bang, kisah jalan ni memang betul. Kalau accident memang ada bang, memang tempat accident. Tu yang saya malam ni tadi ni selekor yang kena bang, selekor yang nombor 7 tu. Itulah tempat kebanyakan accident di situ. Mari bang, kita akan tunjuk bang. Pernah lalu jumpa Maybank, cerita lama dulu-dululah. Bang, abang pernah jumpa Maybank? Saya jumpa Maybank. Abang pernah jumpa Maybank. Saya dengan tim explore Maybank je bang, dia nampak. Dia pernah jumpa bintang. Dia pernah jumpa bintang pula, pernah jumpa kumbang. Saya tempoh hari saya nak balik ke base. Kumbang ni kan dia suka duduk kat atas pokok kan. Apa lagi kelang kabut lah. Saya panggil saya punya budak base naik. Dia terus buat bantuan. Dia terus buat bantuan. Dia terus buat bantuan. Dia terus buat bantuan. Dia terus buat bantuan lah kat saya. Kalau awak pun Seremban, dia akan bawa tempat yang padu-padu lah.
Lag ke apa ni? Lag ke apa? Nak taruh ni. Bukan semut Charlie, semut cengkiok. Cengkiok yang kepala besar. Sekarang macam ni. Kadang-kadang macam ni, kita tak nampak. Macam ni kadang-kadang macam dia tengah jalan ni. Tengah pantau. Adik. Sakit. Semut tu bisa ke? Bahaya ke? Tu kita tengok kat dekat tu kat bawah tu. Aduh, dia kena gigit semut pula kan. Tak bahaya tak semut tu? Semut apa ada? Tu. Mana? Dekat tu tengok dekat bawah divider tu. Masalah sakit dia tak hilang. Kereta ke memang tak guna. Jalan ni guna tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Aduh. Sakit. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sakit. Jaranglah kenderaan untuk lalu jalan ni. Mana tu slide? Tengku Rijan pernah buat drift kat sini. Oh ya. Mana tu slide? Ni tu slide jap. Tak ada, macam tak ada orang minyak. Tak cakap apa tu bagi kat bayi bang guna tu. Ni suruh kaki dulu. Suruh kaki jap. Sekejap gini, sekejap. Nah, tadi saya masuk live yang perempuan tu. Okey Lin, terima kasih Lin. Okey. Ini pondok pertama Ini dikata pondok pertama. Aduh. Okey, kita sekarang dah berada di Seleko 6. Okey, korang tengok ni. Ni antara Seleko 6. Ni antara Seleko yang apa? Melibatkan kemalangan jugalah. Okey, ni dikatakan pondok pertama. Kalau dari Tenggolok ataupun dari Kuala Pilah, kalau masuk dari Bukit Putus, ini pondok yang pertama. Tak jalan langsung apa? Tak ada lain ke apa?
Dia follow lah bang. Pasal tu tak ada main. Allah Akbar. Korang kejap korang Cuba komen. Komen satu ada main tak? Kita akan sampai ke Seko 7 je. Lepas tu kami akan naik balik. Lain okey kan? Okey korang, lain okey tak korang? Tolong minta komen. Lain okey tak? Ikir mana? Sedangkan apa je kata ai. Okey dah. Okey terbaik. Cari T721. Boleh hantar air dengan roti tak? Okey. Korang standby semua. Standby semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Kalau kau berada di sini, kau goyangkanlah. Kau tunjukkanlah suara engkau. Hadir. Aku datang bukan nak mencabar. Kau wujudkanlah apa yang pernah aku dengar, iaitu sebuah batu misteri. Kau wujudkan dia. Kita akan sampai ke Seko 7 Sebelah sana Seko 7 Kita sampai Seko 7 je. Lepas tu kami akan naik balik. Kita akan stay dulu kat sini. Ni okey. Tu depan tu Seko 7. Seko Mod. Kebanyakan di sini diorang terima nampak lambayan orang. Bye bye. Di kat depan tu itulah ada satu perkampungan. Perkampungan tau. Kita tak semangat lah. Kenapa view aku pada malam ni tu aku pelik betul. Tadi mula-mula live tadi okey je view kan 25 orang. Jaga orang saya cas dulu ni. Woo! Diorang dengar suara kau berdouble masa cakap. Sebab handphone ada dua. Sebab handphone dua tu yang berdouble. Okey korang kalau korang dengar macam suara double, bermaknanya dia guna dua live. Bukan dua live, maksud dia live saya
dia tak tutup dia punya volume. Tu jadi dua suara. Mak Ani lama tak masuk Mak Ani. Easy. Sekarang ada kelas. Dia mengaji apa? Haa. Sekejap korang saya nak save dulu lampu. Itu yang jadi macam gelap sikit. Okey tak? Tengok. Dengan kakak pun tak masuk. Benda ni. Dia makan nak, apa nak. Masuk aku punya live pun susah ke? Wujud, mau wujud. Wujud. Aku dah panas tadi. Wahai makhluk pecinta Allah, kau wujudlah kau. Aku dah panas lah ni lah. Cakap betul ni. Koin dah boleh bagi tak koin? Dah boleh nak? Dah boleh Line okey line okey Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Rama-rama Rama-rama. Kenapa pula kerja rama-rama dekat hutan berwarna putih? Woi. Bangun. Lain macam bunyi ni, lain macam dia. Bukan monyet ni. Waalaikumsalam. Tunggu lampu ni dia ni. Suluh atas pokok.
Aduh. Oh, ada apa? Ada apa? Baru balik buang hantu. Patutlah hantu tak ada kat sini. Okey guys, ni seekor 7. Dikatakan seekor 7 ni. Okey, kita dah sampai ke seekor 7 alhamdulillah. Sinilah kebanyakan kemalangan melibatkan nyawa di area ni. Bawah ni gaung. Jadi dekat area sini saya akan mencari merungkai, membongkar sejauh mana ada satu batu. Dikatakan batu ni wujudnya dari kepala. Kita cuba kita akan merungkai sama-sama. Yang mana nak masuk, yang mana yang share, yang mana tengok live saya pada pagi ni, alhamdulillah. Okey, sekarang saya ada dekat seekor 7 ni. Ni seekor 7 dari mana? Dari dari Pilah naik ke Tengkolok jumpa ke Gunung Angsi, dan terus dan sampai sinilah seekor 7. Kenapa dipanggil seekor 7 sini? Seekor 7 ni lah, kalau korang nampak keadaan dia di sini, seperti macam ada satu perkampungan. Yang saya dengar dekat sini ada satu perkampungan dekat dalam tu. Dalam ni dulu ni satu perkampungan. Yang dia cerita dengan saya ni satu perkampungan orang Bunian. Ni area ni. Dan di sini telah penampakan sebuah susuk wanita berbaju kebaya berwarna kuning. Dia tengah berjalan di sini. Dan di sini kebanyakan pernah terjadi kemalangan meragut nyawa. Di sinilah seekornya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbi. Okey guys, jom kita sama-sama merungkai dan kita sama-sama mencari apa panggil sejauh mana kebenaran yang dikatakan sejarah jalan ni dan penampakan sebuah batu. Mungkin batu boleh nampak dari pandangan dalam mata halus, dari mata kasar memang tak nampak. Okey korang ni seekor 7. Lain okey tak? Assalamualaikum. 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 Wujud. Mau wujud. Wujud. Assalamualaikum. Ni seekor 7. Ni lah yang ada batu tu. Ni lah. Tapi mana batunya? Tapi dalam screenshot ni memang dia bagi nampak. Ni lah. Ni antara ni dengan ini. Tu lah kat belakang ni lah. Ni kan. Tu. Ni ke? Kan? Sekejap lah. Kan? Yalah, Bukan, dia sebiji je. Dia sebiji je dengan pokok besar. Dia dekat. Cuba korang tengok sana, tengok sini. Screenshot dia lah. Yang dia bagi tu. Okey Cai, nanti kalau saya jumpa batu tu, korang tengok. Kalau betul benda tu, korang tengok sendiri Ada apa dekat batu tu? Ada hijab lah kan. Ini batu dia yang kita orang dapat. Ada orang hantar ni Ni. Saya tu tak tahu mana. Ni batu besar satu. Cuba tengok belah sana. Oh, di atas ni macam ada daun-daun. Inilah dia. Bukan. Dia seketul. Tak jauh ni. Tak jauh. Tak, benda ni tak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wasifat ijab. Ijab wasifat. Inna rifat.
depan Pit. Hijab. Masih Pak hijab. Buka hijab. Fuh. Apa tu? Kata pokok. Bukan. Apa? Apa? Okey dah. Sampai sini je lah. Janji kita pada diorang sampai seekor 7 je. Diorang pun tak bagi respon. Tak masuk ramai-ramai. Okey guys. Kita setakat pada hari ni. Kita merungkai sampai seekor 7. InsyaAllah kita akan cari lagi kebenaran ni. Dah. Shoot. Semput dan aduh. Ha? Mana? Tanda merah ni maknanya pokok nak ditebang. Apa pokok ke kat tiang? Pokok. Tu nak tebang kot. Tapi tali reben merah ni. Bukan reben lah bang.
Oh ya, tempat nak dipotong. Ha, dia tanding. Apa benda ni? Telanggo. Apa ni? Tu benda. Tulang tu lah, benda tu makan kot. Oh, tulang fish. Tulang apa? Tak tahu, tiba-tiba ada tulang kat sini. Itulah tu telanggo. Ingat batu. Ni apa dia orang korek? Tulang haiwan ni. Lembu-lembu. Ada gajah nanti. Besar ni ke tulang apa ni? Ada apa kat sini ya? Tapi nampak lagi macam dah lama ni. Aku terlanggar. Aku ingat batu. Ni bawah ni lagi. Ni bawah lagi. Aduh, Uish. ada tulang. Banyaklah tulang dia. Banyaklah kak tulang dia. Ni tapak kaki apa ni? Nampak? Korang tengok korang. Ada tapak. Diam. Ni tapak lama ni. Tapak baru ke lama ni? Baru. Ni tapak baru je. Ni tapak baru ni. Wish, tenang ni. Relax. Kita jangan sebab dia ke mana, tapak ni ke mana? Sebab tulang dia tak sepas. Ekor kontot. Tahu? Kenapa? Tu siapa? Kok Dian ke siapa? Tak pasal, memang tak pasal.
Ish. Kita ada jumpa macam jerat. Ha? Apa ini di suka durian? Jerat apa ni? Ni seluar sekolah tu. Ni seluar sekolah. Ni apa Mi yang basah? Jangan plastik lah. Jerat. Sekolah rendah. Menengah tak ada kan? Ni dalam plastik tak ada tu. Campak satu plastik. Banyak lagi ni. Tak dalam plastik ni. Ada lori ke bawah tu? Campak. Ni kain kot, ni kain. Ni kain tu, ni kain. Seluak dalam ni, seluak banyak dalam ni. Ni seluak ni, tapi tu lah. Nak sekolah lah. Seluak sekolah. Tu ni tahu. Lagu yang masuk. Senanglah kalau dia. Saya kaki sakit auto elok ke? Baca kabel bi. Macam kabel Duduk jap. Korang jap korang hari ni tak spotting lah korang. Tolong jap. Tak nampak lah. Sini jap. Solo ni. Bateri dah kong. Sekilo 3845. Murah cai. Murah. Kawan boleh dapat lagi sekilo lagi RM80. Solo jap. Tak cas ni. Ni. Mana dia? Mana? Kok dia yang jumpa baju sekolah banyak. Mana? Semua dalam plastik. Mana kau lihat? Sekejap. Semua dalam plastik packing satu-satu. Tak? Mana kat lampu pula. Apa kat dia yang jumpa apa? Tak? Dekat mana ni kita tak jumpa pun. Ada nampak dia tadi. Baju sekolah semua. Dia packing satu-satu. Itu pun buang. Nampak tak? Nampak ah. Dah jom. Jom. Penyengat yang banyak. Jom. Go. Banyak penyengat. Kau memang menjajangkan lah. Kan nak tunjuk duk baju. Pula malam ni macam tak syok lah. Timbul lah kau. Aku buka lagu ni bayangkan kamu kau tahu. Cuba buka. Buka je. Kita nak naik 7 ni. Pik buka. Cuba buat apa?
Tu buat ni. Tulisan dia macam ni. Dia dah buat dah tuan. Dia dudukkan dia. Kau duduk tu kau buat apa? Nama siapa? Duduk penat. Nak buka lagu Ulet Mayang. Dia nak baca surah Mati Darah tu. Mana-mana boleh. Okay, Apip, kalau ada rasa apa-apa, korang duduk diam-diam mau. Tak lah. Kat lagu. Kan? Okay, sekejap kita akan lalu ke Seekor Tujuh ni. Umar saya akan buka lagu terbaik dia. Mana tahu kan dia depan tu. Apip. Kau tujuh mana? Sini Depan tu yang ada batu-batu tadi. Kau nak buka kat sini. Buka je lah sama jalan. Kenapa bayar lebih untuk duit shilling kamu? Top up terus di laman resmi TikTok Jimat sehingga 25%. Ambil jalan. Bendanya merah. Macam api tau. Dia macam burung. Takkanlah mata dia besar sangat macam ni. Apit, kau jalan sini, Apit. Kau jalan belakang. Aiman kena tengok betul-betul. Kalau benda tu memang suka menyamar. Aduh, lampu picit ni pula kong. Bagi tak lah. Pakai 3 jari spring tu tak boleh ke? Dah. Weh, kepala pocong ah. Ni usaha apa? Itu kepala pocong. Ya, lampu lain mana? Ha? Lampu kecil lain mana? Ambil ni. Ambil.
Minyak apa tu? Alah, ni pun dah tak ada bateri. Ya Allah, semua. Kau get on aja kenapa? Ada. Depan. Bawah ni. Ya lampu putih, yang putih punya mana? Dekat api. Api pakai. Tahu bang, tahu. Dia orang jumpa baju, betul. Yang macam perempuan duduk kan. Batu tu kan? Sebelah batu. Ni apa pula kan? Kenapa luas? Dah, tutup dulu. Saya malah nak cakap apa-apa sebab view saya macam ni. Korang tengok sendiri tadi. Kalau yang nampak lah. Berapa jam? Pukul 2 dah. Terima kasih Farid. Paling explore, terima kasih. Masih ada. Terima kasih ya. Masih bagi rezeki. Terima kasih kongsi rezeki. Kita pun dah naik balik ke base. Tadi kita ke bawah ni, kita naik balik ke base. Dalam perjalanan kami naik baru tadi, kami nampak macam api lah. Tak pastilah, tapi saya tanya diorang ni semua, diorang tak nampak. Macam mana dia boleh tak nampak pun, pelik. Besok kerja berarti? Besok kerja? Tak pasti dah ni. Macam lagu Mega je, pasti. Tadi kita makan kat mana? Bawah sikit tadi ada aku ada gambar sikit. Dia tak nampak. Tadi jalan ni sama. Dia dekat sini. Dia ada sini. Saya tak tahu bawah sini.
Jangan orang tanya dah sampai pokok besar tapi selekor belum, dia kata. Pokok besar. Tu saya dah ping komen. Tak jumpa lah pokok besar tu. Dia dari seekor mana tu? Dah sampai ke pokok besar topi sekolah selekor belum? Patutlah tadi. Dia belah mana ni? Dia belah mana? Saya sampai seekor 7 je kak. Akak ke abang ni. Dah panasan. Hati lagi rasa. Kita orang nak naik balik ke Gunung Asi ni. Tadi kak kita dari Gunung Asi. Gunung Asi kita turun. Ke bawah. Sebelum ni kita buat dari kamp pengangkap. Kamp pengangkap naik ke apa? Nama apa nama? Sampai ke Pembuangan Mahat, jabatan tu. Jabatan Pembuangan Mahat. Jadi pada malam ni kita dari Gunung Asi sampai seekor 7. Oh, seekor 7 pun boleh tahan. Dia punya jauh. Juga. Tapi jangan. Jangan. Tu siapa tu JK? Apa yang tinggal? Tinggal kat mana? Jumpa tak? Jauh dah tu, tak jumpa apa-apa. Ada kak, malam ni kita jumpa. Kita time nak naik ni, time nak naik ke atas, Kita nampak berbola api. kita nampak macam berbola api. Tak apalah. Nanti kita akan share apa yang penampakan pada malam ni. Kita akan share ke dalam TT Pelik ni. 1, 2, 3, 4. Depan tu ada orang macam tentera Jepun. Orang tengah duduk. Air biko satu. Habis tolong buka ke Habib? Tolong buka ni. Air masak lagi tak? Buka wati. Siapa yang minum air ni? Tak ada satu lagi minum air manis. Biko Wati minum air. Pelik lah korang. Saya tak marah pun. Mana family saya hari ni tak nak support saya pun. Pun pelik lah. Apa tu? Krokodil ke bunyi tu? Ni kok. Krokodil. Krokodil lagi. Tak ya. Tengok. Aduh. Kau dia kat mana lagi kau dia? Dia dah pakai bis. Bis. Aduh, saya tengok Kenapa? Main. Kau jangan dah gerak balik ke? Ya.
Ini sekadar saya Sebab besok sebab besok batu kerja pagi. Siapa yang tak nak Pokok dia dekat ni ya. itu kan dia juga. Jauh pun jalan. Ini kalau jalan ni kurang setengah jam pun sampai Tengah jam pun sampai bis. Yalah. Kau ingat dekat ni, ni ada lagi berapa selekong hari. Apa jauh jalan tu? Tak tahu. Jauh. Ada orang ambil kita. Tak tahu sekejap. Mana tu? Oh, ada orang pusing bawa ni. Oh, dia ambil kita apa? Tak adalah. Ada orang bawa ni. Woi, ambil kita. Tanya korang kat pergi mana tu? Woi, ambil kita. Bawa si siapa tu kau? Abasha pusing. Tengok dulu kejap saya nak pergi. Mana tu dah sampai ni. Nak pergi tadi tak? Anjing tu, tengok anjing tu. Ada orang bawa Abasha je jalan. Tak jumpa. Dah. Di atas. Dah. Tak jumpa. Siapa tu? Kau pun jalan ke? Kenapa? Ada siapa? Aku nampak macam ada benda. Macam ada screenshot. Tu kan tiang tu. Tu depan tu. Jom. Jomlah kita. Aduh sakit. Wing, jom kita berjalan semula menuju ke base. Okey. Kita berjalan semula menuju ke base. Anggaplah apa tu? Anggaplah malam ni kita pergi apa nama? Hati-hati sikit. InsyaAllah. Night walk. Night walk. Oh, budak yang kau main cakap pasal Belah atas. Dah sini. Tahu apa tu? Ni. 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 Pokok. Apa? Pokok. Pokok yang enggak betul. Terang mana tu terang ni? Aku tak nampak ni kabus. Oh, tunang mata aku. Alah. Hah? rahsia. Ya Allah.
Setengah jam Kak kita naik atas ni. Kak, tak apa. setengah jam. Serius lah. Ya. Mat. Besok awak kerja Mat. Sekarang pukul 2.17. Oh my god. Kaki nak tercabut. Kaki nak tercabut. Panggillah JK bawa sini ambil Aiman tu. Apa? Panggil JK ambil Aiman. Suruh Aiman ambil kita kat sini. Dia tahan juga setengah jam juga naik atas